dengar tu. Hak tu faktor menghalang utama tu tau. Jangan main telefon. Telefon tu boleh duduk jauh dengan duduk tepi. Mu tak main telefon tapi telefon duduk tepi dah. Bila duduk tepi, tek-tek bunyi mesej contoh. Nak study ke nak tengok mesej? Mesej. Betul. Kena pula tengok tunggu mesej daripada awet. Lagilah teruja untuk tengok telefon. Okey, lebih daripada teruja untuk belajar jadi kena tak boleh telefon dengan belajar memang tidak boleh bersatu Okey, bagus. Salam. Okey, Salam tadi cikgu tertarik dengan cara dia belajar tadi. Dia kata dia suka tulis. Dia suka tulis. Dan pernah dia kongsikan rahsia dia dengan cikgu, rahsia belajar dia. Okey, bila dia tulis, dia hafal, okey, dan dia buang bila dia ingat. Agak-agaknya personality dia personality jenis apa? Apa personality belajar Sahlam? Kita ada 3 jenis personality. Kalau Akmal tadi dia lebih kepada visual. Orang visual. Sahlam agak-agaknya orang apa? Orang baik. Memang dah Sahlam memang orang baik. Sahlam ni cikgu lebih cikgu tengok dia ni lebih kepada kinestetik. Dia tak boleh belajar macam dia tak boleh mendengar sahaja. Okey, dan dia tidak menggambarkan, tapi dia kena ada pergerakan, dia kena menulis untuk dia mengingat, menghafal. Itu cara dia. Jadi bila dia tahu cara dia tu, apa orang kata dia orang kinestetik, cara dia kena dengan dia, dia buat cara macam tu untuk dia ingat subjek-subjek yang dia perlu hafal. Okey, Azri pula macam mana Azri? Untuk saya pula, saya lebih suka kepada subjek-subjek yang membaca, selain daripada matematik dan juga bahasa Inggeris. Yang tu sebab tu saya ada certain subjek yang saya lemah. Tapi kalau subjek yang melibatkan pembacaan, contohnya sejarah, pendidikan Islam, macam saya ambil sains sukan, pertanyaan dan sebagainya tu, saya gunakan teknik meringkaskan ayat dalam buku teks. Saya tak akan buat nota. Saya tak buat nota. Kadang-kadang kalau cikgu kata, okey salin nota, saya salin je. Lama tu saya buang, sebab saya tak boleh. Cikgu bagi nota ringkas, saya rasa saya tulis, cikgu kata, siap dah cikgu. Saya buang. Itu yang saya guna. Saya tak akan guna nota-nota yang tu, kecuali nota-nota yang cikgu print apa, saya tak buang lah. Tapi nota-nota yang cikgu suruh salin apa semua, kadang-kadang saya buat. Saya buat nota saya sendiri. Tapi kebanyakannya saya tak buat nota lah. Okey, jadi macam mana saya buat? Contohnya subjek sejarah dan subjek sains sukan dan pertanyaan adalah saya ringkaskan. Kadang-kadang saya suka kaitkan dengan sejarah, sebab sejarah ni orang persepsi dia susah sebab kena hafal banyak benda. Tapi sebenarnya sejarah ni bukan benda yang perlu hafal, tapi kita kena faham. Kita hanya baca dan faham, bukan hafal sutir-sutir. Pada zaman ketika Datuk menaik yang hantuan, tidak perlu. Yang penting kita faham je. Jadi kelebihan saya di situ, saya rasa faham. Dan teknik yang kedua adalah saya jadikan diri saya sebagai cikgu. Kadang-kadang fun fact dia, mungkin kedengaran lucu lah, mungkin benda kedengaran lucu. Saya dalam bilik saya akan ada satu whiteboard. Dalam bilik saya akan ada satu whiteboard. Dan bilik saya akan ada minimum 3 kerusi. Dalam bilik saya akan ada 3 kerusi. Setiap kali saya nak belajar, saya akan jadikan diri saya ini sebagai cikgu. Contohnya subjek seperti sejarah, saya akan fahamkan dulu. Contohnya bab 1. Apa? Bab 1, saya akan faham dulu flow dia. Dan saya akan ingat benda fakta-fakta yang saya ingat tu. Kemudian saya akan susun kursi saya akan letak barang atas kursi. Tak kisahlah bantal ke bantal golek ke, saya anggapkan semua tu murid saya. Dan saya pun startlah menulis di whiteboard tanpa menggunakan buku teks. Bila saya guna teknik tu, bila saya guna teknik sebagai guru tu, saya mudah ingat. Bila dalam SPM pun saya ingat yang saya dalam bilik tu lah. Walaupun orang kata sejarah saya tak dapat A+ pun, tapi alhamdulillah capailah target saya untuk dapatkan A tu. Saya ingat yang tu. Tengok soalan saya ingat, ni aku pernah buat ni dalam kelas apa semua. Kemudian satu lagi, masa kita nak study tu, kita gunalah masa lah orang kata, jangan study direct terus. Kita guna satu teknik yang panggil Pomodoro dia panggil. Teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro ni adalah kita study rehat. Contohnya 15 minit kita study, 5 minit kita berhenti. Betul tak kelas Salam? Mana kelas Salam? Cakap tangan.
Kelas salam, betul tak saya tanya? Cikgu Zailina dia gunakan teknik ni. Betul tak? Dia mengajar, dia kata, okey rehat 2 minit, rehat 3 minit. Pergi siapa nak pergi beli air, pergi siapa nak pergi tanah. Betul ke tak? Itu adalah salah satu teknik untuk merilis stres kita. Kadang-kadang bila kita belajar sangat-sangat ni, kita stres kat kepala otak kita. Jadi itulah teknik yang saya guna adalah jadikan diri kita sebagai cikgu. Dan subjek-subjek yang membaca, kecuali PAI lah. PAI tu sampai muka surat pun kena hafal lah. Tak ada satu patah perkataan pun tak boleh hafal. Memang semua kena hafal. Tapi kebanyakan subjek-subjek yang membaca ni, kita kena ringkaskan ayat dia. Jangan hafal buku teks tu. Jangan hafal, jangan. Kita ringkaskan balik, kemudian kita tulis. Ataupun ajar sains-sains kita yang lain. Okey, itu perkongsian daripada Azri. Hari ini kita tahu rahsia dia. Rupanya dia ada kelas persendirian di dalam bilik dia rupanya. Menarik. Agak menarik bagi cikgu. Sebab setahu cikgu, Azri ni adalah orang personality audio. Okey, dia tidak boleh belajar kalau ada gangguan. Kalau dalam kelas cikgu mengajar di depan, okey, ada kawan-kawan yang bercakap atau bertanya apa, itu gangguan bagi dia. Jadi teknik yang dia guna ni, bercakap seorang-seorang dalam bilik ni dengan keadaan yang sunyi, dan dia membawa watak dia ni sebagai seorang guru, sebenarnya sangat bagus untuk dia. Tambahan cikgu. Okey. Sebenarnya cikgu kata betul. Saya tak boleh ada gangguan langsung pun. Sebab tu kalau tengok dalam kelas, orang kata, mu ni nak study pun tapi tiba-tiba SPM dapat 5A. Sebab saya study kat rumah. Dan kat rumah pun memang takkan ada gangguan. Saya siap-siap pesan kat abang saya, kakak saya, mak saya dengan ayah saya. Dia kata, kalau saya study, jangan suruh buat apa-apa. Itu saya akan kata kat mak saya. Jangan suruh buat apa-apa kecuali benda tu penting saja. Saya akan masuk bilik, telefon saya akan off, saya akan kunci pintu. Itulah manfaat saya. Dan kalau rumah saya bising pun, kadang-kadang ada anak kecil dekat rumah, bukan adik saya. Kadang-kadang anak saudara saya pun kalau bising, saya akan bawa buku teks tu, saya akan pergi keluar. Kadang-kadang buku malam ke, saya ingat lagi pada waktu tu, esokkan tu subjek sains sukan. Rumah saya bising masa tu sebab ramai kakak-kakak daripada luar balik rumah. Saya ambil buku teks tu, saya pergi tepi Dombris tu. Saya pergi study situ. Saya tak mahu ada bising tu. Sehinggalah boleh hambat saya balik masa tu pukul 2 pagi. Saya balik. Saya tak boleh ada gangguan sikit pun. Okey, itu cara orang audio. Orang audio memang macam tu. Okey, dia tak boleh ada gangguan-gangguan semasa dia belajar. Okey, kalau kita tengok di sini kan, ketiga-tiga ahli panel kita ni, okey, cukup package sebenarnya. Kebetulan betul rezeki kita. Sebab ada yang personalitinya visual, ada yang personalitinya kinestetik, dan ada juga yang personalitinya audio. Jadi cikgu percaya masing-masing di depan cikgu ni semua ada personality masing-masing. Jadi mungkin perkongsian mereka ini kita boleh jadikan sebagai perkongsian ataupun cara juga yang baik. Itu yang boleh kita ambil, yang boleh kita guna, yang boleh kita sesuaikan diri dengan kita. Malam ni rasa ada mak ayah kejut malam ni. Apa rasa macam dengar orang cakap je dah bilik anak ni. Ada orang buat apa, orang kata latihan mengajar dalam bilik dah. Okey, tapi tak apa, tak ada masalah. Yang baik kita boleh ambil. Okey, kalau ia sesuai dengan kita. Okey, kita beralih kepada Dayah. Okey Dayah, cikgu nak tanya Dayah lah. Okey, ada orang bagi tahu cikgu, okey, Dayah ni, okey, kalau kita tengok kalau kita kenal Sahlam, okey, mungkin Sahlam bagi tahu dia di sekolah rendah dulu dia tidak begitu menonjol dari segi akademik. Okey, begitu juga dengan Azri. Okey, tapi kalau kita setahu cikgu lah, okey, Dayah ni daripada dia sekolah rendah lagi, dia memang antara top 3 dari top 3. Siapa khabar? Ada lah. Perisik cikgu. Dia kata Dayah ni daripada sekolah rendah lagi maintain je. Kalau ambil hariah atau harian negara tu ada sama lah dia. Okey, alhamdulillah berjaya mengekalkan kecemerlangan itu sehingga awak tingkatan 5. Dayah ni. Okey, apa agaknya rahsia Dayah? Ramai ni hok nak tahu ni Dayah. Okey, boleh kongsi.
sebenarnya time sekolah rendah saya darjah 1, darjah 2 mungkin sebab pressure daripada mak ayah, bukanlah pressure tapi macam mak ayah ajar supaya datang sekolah niat molek macam nak belajar. Jadi dekat sekitaran surrounding kita pun kawan-kawan pun semua jenis yang macam suka bersaing, bijak. Jadi macam kita ada rasa macam nak bersaing juga dengan orang. Jadi kita kenalah buat yang terbaik. Jadi since saya darjah 2 sampai darjah 6, alhamdulillah dapat top 3 atau top 5 selalu. Mungkin sebab saya amalkan study ataupun saya study subjek yang saya minat dulu. Supaya bila kita taklah start dengan subjek yang kita dok suka. Kita kena start dengan subjek yang kita minat dulu, baru ada rasa macam nak belajar. Then time saya tingkatan 1 sekolah menengah, rasa macam takkanlah kita image kita daripada sekolah rendah yang pelajar yang dah cemerlang, tak mahu kekalkan, tak mahu terus konsisten sampai sekolah menengah ni. Jadi rasa lagipun mak ayah pun selalu pesan sokma, suruh study, yang penting nak banggakan mak ayah. Jadi macam kita tak boleh nak hampakan harapan mereka kan. So benda tu jadi macam habit dah untuk study. Jadi kita terus jelah study sampailah saya form 4, even masuk sains tulen pun drop lah sikit sebab benda baru untuk kita belajar. Tapi kita usaha sebab kita nak benda tu. Kita nak dapat result SPM yang bagus, nak banggakan mak ayah. Jadi benda tu dah ada dalam mindset yang kita nak benda tu. Jadi kita kena usaha gak gana-gana supaya dapat gak benda tu. Okey. Tu apa orang kata rahsia daripada Dayah. Cikgu tertarik tadi dengan Dayah kata awal perkongsian dia tadi, dia highlightkan kita kepada niat. Betul kan Dayah kan? Mak dia kata main sekolah niat molek, niat nak belajar. Yes. Apa-apa dalam hidup kita kena bermula dengan niat. Tak? Macam juga kita turun sekolah setiap hari. Biar kita datang ke sekolah ni, kita niat lillahi ta'ala, kita datang ni untuk menuntut ilmu. Barulah insya-Allah Allah permudahkan kita tak? Dari pelbagai sudut. Dan satu lagi yang menarik tadi yang dikongsikan oleh Dayah, dan benda ni sebenarnya sangat penting untuk kita, adalah persekitaran kita. Okey, dia kata dia cari kawan-kawan yang juga suka belajar, betul Dayah? Jadi betul, itu adalah pengaruh, apa orang kata, benda yang sangat kita perlu beri perhatian adalah persekitaran kita. Kalau kita berkawan dengan orang yang suka belajar, daripada kita rasa malah, kita pun akan jadi rajin, suka belajar. Okey, daripada apa orang kata, kalau kita rasa subjek tu susah, tapi kita berkawan dengan orang yang rasa subjek itu senang, lama-lama pun kita akan rasa subjek itu pun senang kerana dibantu oleh kawan-kawan kita. Jadi kita wujudkan dulu persekitaran kita tu adalah persekitaran dan aura yang positif, insya-Allah. Kalau ada kawan-kawan kita tu yang sikit-sikit ajak kita moten, sikit-sikit ajak kita dok mari sekolah. Okey, lepas tu kok duduk menyembang benda lain semua. Cikgu tengah mengajar matematik, dia menyembang cerita Korea. Orang tengah mengajar apa orang kata benda lain, dia menyembang petang karang nak pergi makan sup ke apa ni sup. Macam-macam agenda lain. Jadi kalau boleh, parasik-parasik yang macam tu elakkan dulu. Buat masa sekarang. Berkawan tak salah, cikgu tak kata berkawan tu salah, tapi biar kenalah pada tempatnya dan berpada-pada. Okey, jadi kita pergi kepada Akilah. Okey Akilah, cikgu nak tanya Akilah berkaitan dengan pengurusan masa. Okey, kita tahu bahawa pengurusan masa ni sebenarnya adalah sangat penting. Okey, macam mana Akilah, ada tak satu cara yang Akilah peruntukkan, okey, masa tu konsisten untuk belajar? Okey, silakan. Kalau pengurusan masa, saya rasa saya tak ada pun buat jadual macam orang lain. Macam saya percaya, ramai orang belajar orang biasa buat jadual kan. Sebab ramai orang susah nak konsisten lagi-lagi dalam belajar. Sebab belajar ni macam perkara yang perlu dipaksa. Benda tu tak datang daripada diri kita sendiri. Tapi kalau saya memang secara semula jadinya suka belajar. Sebab kalau saya jalan mana-mana pun, saya nampak daun tiba-tiba warna kuning ke, saya macam nak tahu buat apa daun tu jadi warna kuning.
macam gitu. Jadi saya rasa saya memang minat nak belajar. Kalau pengurusan masa ni, setiap hari kita kan balik pukul 2.30 kan kalau kelas anak, ataupun sekarang balik pukul 4 kan. Saya akan buat at least pukul 8 malam tu, lepas je sembahyang isyak pukul 8.30 gitu, saya akan start murajaah sebab saya ngafal Quran kan. Jadi saya kena ngafal dulu Quran tu. Jadi saya rasa benarnya belajar ni berkat daripada benda hak saya buat. Saya ngafal, saya kena baca Quran, saya kena baca doa. Jadi bukannya belajar semata-mata. Jadi dalam pukul 9 gitu baru saya start belajar sampailah pukul 12 ataupun pukul 1. Kalau macam letih ngak, saya akan berhenti dalam pukul 11 sebab sebenarnya saya tak mau burn out je macam baca Isya khabar ni kan. Sebenarnya kita belajar ni kita akan ada masa down kita sebab kita ni manusia je. Saya tak mau got burn out, tapi dalam masa yang sama saya kena uruskan masa saya dengan betul. Sebab kalau dah urus masa dengan betul, kita akan jadi pressure, kita akan jadi ditekan. Kalau masa peperiksaan hampir dah kalau kita tak belajar daripada awal. Lepas tu pagi pula, okay, saya percaya ramai je form 5 ni tak bangun pun pagi kan nak belajar awal sebab letih kan. Ada kelas tambahan lagi. Tapi bila nak dekat dengan SPM lepas trial tu, saya cuba bangun seawal 4 pagi ataupun 5 pagi sebab saya ni nak got semayang, saya nak got try semayang hajat ke semayang tahajud ke sebab saya jenis yang burn out sangat-sangat. Saya tak ada motivasi nak belajar. Tapi bila saya perasan, bila saya solat tahajud, saya ngaji, saya semayang hajat, saya start rasa macam urusan saya ni macam mudah je. Macam semua benda saya nak buat ni mudah. Macam itu. Okey, jadi maksudnya kilah ni selain daripada hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah tu sangat penting Okey, hablu minallah, hablu minan nas. Kita jaga hubungan kita dengan Allah, insya-Allah Allah akan permudahkan urusan kita. Betul ke lah? Okey, alhamdulillah. Okey, jadi perkara-perkara begitu mungkin ada sesetengah daripada kita ni anggap benda tu macam tak penting sangat dah. Study, banyak study, tapi mungkin terabai sedikit hubungan kita dengan Allah. Sebenarnya yang tu yang kita utamakan dulu. Sebab apa? Sebab kita nak minta daripada dia, supaya dia permudahkan urusan kita, beri kefahaman yang baik, ingatan yang kuat dan lancarkan perjalanan kita sehingga kita selesai menghadapi SPM dan seterusnya, insya-Allah. Okey, kalau kilah tadi dia kata dia tak ada jadual yang apa orang kata yang rigid lah. Okey, tak ada jadual yang dia buat tanpa di dinding, tak ada. Tapi dia ada masa untuk dia belajar. Okey, sebab walaupun kita tak ada jadual, okey, cikgu percaya awak ada masa yang awak peak dah. Masa ni untuk awak belajar. Betul tak gitu? Akmal mungkin boleh kongsi sikit. Okey. Mungkin ada perbezaan makna saya dengan kilah dari segi jadual tu. Memang saya pun akan start pukul 9 juga. Lepas main Isya, lepas ngaji-ngaji lagi lah. Cumanya jadual baca pula. Cumanya kalau saya ni kadang-kadang bukan saya belajar ni saya akan study sampai pukul yang ketika lah pada orang lain tidur dah saya still study lagi. Kadang-kadang habis sampai pukul 3 juga, pukul 3 pagi juga. Maksudnya Akmal akan mula lepas Isyak. Lepas Isyak. Biasanya pukul berapa? Pukul 9 lah. Pukul 9. Dan biasanya sampai pukul berapa? Sampai pagi lah, pukul 2 pagi ke 3 pagi gitu lah. Okey, jadi daripada pukul 9, 10, 11, 12, pukul 2, pukul 3. Oh, jadi Akmal memperuntukkan 5 jam sehari untuk belajar. Betul. Kadang-kadang 4 jam juga, kadang-kadang tengok kita benarkan. Tapi takkan ada ngantuk kan, mesti yang ngantuk tidur gitu main sekolah kan. Tapi masa main sekolah ni kita banyak gerak sikit kan. Bila jadi kurang ngantuk, cuma balik tu lah. Kalau kita balik awal kan, balik awal tu memang siang tu memang dah buka-buka biasa. Jangan ikut benda ni. Memang siang tu tidur lah kan. Kalau tadi pun 3 pagi dah kan ngantuk kan. Biasa balik tu memang tidur lah. Okey, maksudnya balik sekolah tu rehat sekejap lah. Okey, rehat untuk standby pada waktu malam, betul? Bayangkan.
belajar 5 jam sehari secara istiqamah? Istiqomah tu dalam seminggu tu minggu yang lagi 7 hari yang sehari tu memang balik tu memang tak study lah sehari tu. Sehari tu memang akan cuti lah. Tak ada lah tak ada lah. Bayangkan, maksudnya 7 hari, okey, awak istiqamah 6 hari dan 1 hari sahaja untuk awak me time. Betul. Masya Allah, macam mana tak dapat 8A+? Kalau dapat istiqamah dengan masa 5 jam sehari untuk study. Cuba fikir, awak berapa jam sehari untuk study? Nak cari 5 jam, 2 jam pun cikgu rasa belum tentu kita boleh istiqamah. Bukannya cikgu, kita belajar 2 jam itu hari ni je lah. Esok kawan mari, jom Marwan pergi jalan. Contoh. Dah. Jadi kita pun yang nak istiqamah ni tiba-tiba, sedap jalan lagi. Tapi kita ambil iktibar, dah. Macam mana kejayaan itu sangat berbaloi di sebalik pengorbanan yang Akmal buat. Yang 1 hari tu buat benda mah? Hot me time tu mah. Biasa tengok movie, makan banyak sikit hari tu. Okey. Tapi kalau boleh jangan ikutlah tadi apa pagi tu sebab kualiti tidur siang memang tak sama dengan kualiti tidur malam. Yes. Tidur malam lagi baik. Ni cikgu Aizah lah kata betul. Cikgu Aizah tegur mau jangan tidur lewat gitu kan, tapi pagi tu memang boleh fokus. Dan tu senyap kan memang sangat boleh fokus hari tu. Okey, faham. Jadi setiap orang ni sebenarnya ada cara tersendiri mungkin cara itu sesuai untuk Akmal dan itu juga sebenarnya apa yang Akmal memang apa orang kata tidur malam itu lebih berkualiti. Tapi itulah sebenarnya pengorbanan yang Akmal buat untuk SPM. Betul tak, Ma? Betul. Okey, alhamdulillah. Okey, ada 1 hari untuk me time. Mungkin juga soalan tu sudah terjawab, Tisha. Tadi kan, walaupun kita ni fokus nak study, sebenarnya kita ada juga masa untuk kita buat perkara yang kita suka. Janganlah, barulah kita tak stres. Okey, barulah kita rasa relax, tenang-tenang. Cikgu takutkan bila stres sangat, nanti bila hari peperiksaan, awak dah blank dah, tak boleh nak berfikir dengan baik kerana terlalu penat dan sebagainya. Okey, jadi alhamdulillah, terima kasih semua cikgu ucapkan kepada ahli panel. Okey, banyak lagi sebenarnya yang kita nak kongsi, tapi oleh kerana masa sangat mencemburui kita. Okey, dah. Kalau boleh awal ni cikgu rasa macam 2 jam ni lamanya nak cakap benda lah. Tapi rupanya kan bila berkongsi dengan ahli panel kita yang hebat ni, masa tu sangat cepat berlalu. Betul tak? Okey. Jadi cikgu nak tanyalah mungkin pusingan terakhir lah. Okey. Cikgu nak tanya, apa cabaran? Cabaran awak sebagai pelajar, sebagai remaja. Okey. Untuk kita hadapi benda tu dengan fokus kita lebihkan kepada SPM. Apa agaknya? Okay, boleh Salam boleh jawab soalan cikgu? Okey, cabaran saya rasa yang paling utama ialah handphone yang paling utama. Sebab kita kata kita nak study lah, kita turn off dah telefon, kita talk lain dah telefon, tiba kita capai telefon tu, kita nak main TikTok lah, nak main game. Memang hari tu saya main game pukul 3 pagi, aduh. Esok tu kalah, aduh. Tapi sebelum SPM tu, lepas raya saya stop main game. Sebab saya nak fokus belajar. Okey. Jadi tu antara cabaran besar lah dah. Yang sangat besar. Yang sangat besar. Macam mana kita terpaksa mengetepikan minat kita semata-mata untuk masa depan kita.
Jadi boleh istiqamah berhenti main game tu sehingga SPM. Sehingga SPM boleh, tapi lepas SPM tu memang push up otak global. Oh, memang on balik lah. Tapi tak apalah, dengan result yang dah cemerlang tu, yang dah dapat straight A tu, kita berilah sikit ganjaran untuk diri kita. Tak ada masalah. Okay, sebab itu tu adalah salah satu cara kita bagi kata self reward kita tak? Betul Salam? Betul. Okay, ingat apa yang Salam kongsi tu, okay, telefon. Memang itu salah satu cabaran yang sangat besar. Betul tak? Okay, dalam kita menghadapi SPM untuk tahun ni. Macam mana kita nak berpisah dengan telefon? Sebab kadang-kadang ada yang kata buang. Jangan buang, rugi, mahal telefon tu. Sebab kebanyakannya pakai iPhone ni. Kalau cikgu pakai telefon cak ayam je. Okay, macam mana kita nak berpisah dengan telefon? Itulah nama dia cabaran. Macam mana Sahlan boleh buat dia istiqomah untuk tidak bermain game, okay, sehingga SPM, awak pun kena fikirlah. Okay, macam mana cara kita nak mendahulukan apa yang lebih penting? Itu penting. Okay, macam mana pula dengan Azri? Kalau bagi saya, cabaran saya adalah cabaran untuk belajar lah. Sebab saya kata pada awal tadi, saya ni tak boleh ada gangguan. Bila kadang-kadang kita balik rumah pun, kadang-kadang kita ada gangguan juga sebenarnya. Gangguan, bukan nak kata kita pun sebagai anak ni tak boleh ada haka kepada ibu bapa kita pun. Bukan makna kata bila saya kata tak boleh ada gangguan daripada mak ayah ni sampai mak ayah minta tolong, tidak lah. Saya masih tolong mereka, tapi kadang-kadang minta tolong tu time kita study, time kita rehat, tak ada nak minta tolong, betul tak? Sama tak? Kan? Itulah kadang-kadang gangguan di rumah. Bila mari kat sekolah pula, gangguan daripada kawan-kawan pula. Bila masa mana kita nak belajar, time itulah dia duduk bising, dia duduk ajak cakap. Jadi dengan kita tu terikut. Itulah sebenarnya cabaran besar. Cabaran tekanan daripada orang sekeliling lah sebenarnya. Okey, maksud Azri cabaran persekitaran kita. Okey, macam mana Azri nak menghadapi cabaran itu? Bagi saya, untuk orang kata menghadapi itu agak susah juga sebenarnya. Kita kena cari tempat yang orang kata, kena cari tempat lain lah orang kata. Sebab tu kadang-kadang kalau siapa-siapa bokak jadi saksi ya. Kadang-kadang petang-petang tu saya mari seorang di sekolah, sehinggalah waktu tu mama tu dia tak bagi kan. Dia tak bagi mari seorang-seorang, kalau nak mari pun kena mari berkumpulan apa semua. Jadi saya rasa waktu tu saya rasa macam tak ada dalam tempat aku nak belajar kata. Sebab bila saya mari sekolah kadang-kadang sampai maghrib saya duduk situ, bokak pula mari temang saya, duduk cakap saya sehinggalah orang kata mari, kalau mari kawan-kawan pun takkan jadi tak. Study group mari sembang dia lain, tak jadi ke? Ni pun jadi saksi ya. Betul lah. Mari nak study group apa tak jadi lah. Jadi kita, kalau kita nak benda tu, rasanya kena cari tempat yang sesuai lah. Tempat yang paling tenang tahu kat mana saya pernah study? Masjid. Tu tempat yang paling tenang. Walaupun ramai orang, tapi tu tempat yang paling tenang. Ya, segitulah Ego. Okey, jadi maksud Azri, apa sahaja cabaran sebenarnya kita boleh hadapi. Cari cara yang sesuai untuk kita hadapi, betul? Okey, cikgu nak beralih kepada ahli panel Dayah dan juga Akilah lah. Okey, cikgu nak tanya Dayah jugalah. Apa dalam kejayaan Dayah ni, okey, siapa yang menjadi inspirasi ataupun mereka yang memberi dorongan kepada Dayah untuk terus kekal cemerlang? Bagi saya, dorongan yang utama ialah sudah semesti mak ayah saya. Sebab saya memang niat nak banggakan mak ayah saya. Dan kalau dekat sekolah, paling utama sekali cikgu-cikgu lah. Sebab kita nampak kena lelah cikgu ajar kita kena. Lepas tu takkan kita nak sia-siakan segala usaha yang cikgu bagi dekat kita ilmu. Jadi bila kita rasa benda tu berharga ataupun bila kita
mana pun, kita kena juga study. Lepas tu kalau dekat sekolah, kawan-kawan pun kadang-kadang kita nak berjaya sama-sama dengan kawan-kawan sebab diorang banyak tolong kita, banyak share ilmu, banyak ajar benda yang kita tak faham. Jadi rasa puas bila dapat result yang cemerlang tu melebihi segala penat lelah yang kita dah bagi selama. Okey, maksudnya penat lelah tu bukan saja penat lelah pada diri kita dah, tapi penat lelah perjuangan mak ayah kita membesarkan kita, mendidik kita, memberi kita pendidikan, supaya kita, harapan mereka nak suruh kita jadi lebih baik daripada mereka kan. Alhamdulillah. Jadi cikgu harapnya semua anak-anak di depan cikgu ni ingatlah pengorbanan mak ayah kita. Pengorbanan cikgu-cikgu kita. Pengorbanan kawan-kawan kita yang sentiasa bagi support pada kita. Dan yang paling penting sekali, apa yang awak buat tu selain daripada kita beri hadiah itu kepada mereka, kebanggaan itu pada mereka, kegembiraan itu pada mereka, sebenarnya adalah kita menghadiahkan kejayaan itu untuk diri awak sendiri. Cikgu mungkin berbangga sekejap je. Bila dapat tahu result prestasi sekolah meningkat, wah alhamdulillah, bangganya, sukanya dah. Bila naik atas pentas, pencapaian lulus 100%, sukanya. Tapi itu je lah. Sebab apa? Sebab pelajar silih berganti. Tetapi untuk diri awak sendiri, awak akan bawa kejayaan awak tu untuk awak mencapai cita-cita awak, insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi kepada penutup, cikgu bukalah kepada anak-anak di MOS yang mungkin ada soalan yang hendak ditanyakan kepada ahli panel kita. Kalau boleh 7 orang tu, kapal lalu siapa untuk menjawab soalan tu, lagi mudah sebenarnya. Sebab bukan apa, cikgu bimbang kau berebut nak jawab. Sebab masa sangat terhad. Silakan, ada soalan? Dari kelas 5 Anos sekarang, sebenarnya saya ada 3 soalan nak tanya. Banyak sangat tu. Tapi soalan ni tak susah kat pun. Boleh. Nanti kita pertimbangkan yang mana kita akan pilih untuk jawab. Soalan pertama saya nak tanya, dalam 5 orang ni ada tak join tuition luar ataupun bergantung dekat tuition sekolah buat je? Itu soalan satu. Soalan kedua, pernah tak rasa yang malas gila-gila sampai ke tak mau tengok buku langsung? Kiranya macam nak relax je, tak mau tengok buku. Kiranya macam malas. Itu soalan kedua. Soalan nombor 3, soalan nombor 3, masa mula-mula exam ataupun masa TOP ke masa bila-bila, memang letak target nak dapat 9A dah ke ataupun masa lepas raya ke? Itu kalau tak dapat rasa tahu tak? Terima kasih pada yang bertanya. Soalan yang pertama, siapa nak jawab? Kemar boleh jawab soalan pertama. Soalan apa tadi yang pertama tadi? Ada orang kata suplemen luar tak? Ada ambil tuition ataupun belajar di luar tak? Selain daripada sekolah lah. Benda ni saya rasa boleh mewakili semua semua ahli kelas di mana kau kan. Sebab tahun lepas semua kelas di mana memang tidak libat dengan tuition luar, memang kejap je. Majoriti memang tidak libat dengan tuition luar. Kami kau bawa. Maksudnya untuk Akmal lah, kita bercakap untuk Akmal. Maksudnya dengan hasil awak dapat straight A, 9A tu dengan 8A plus tu hanya awak dapat dari sekolah semata-mata. Sekolah lepas tu guna telefon tu molek lah. Video banyak je dalam tu. Yes. Maksudnya selain daripada sekolah hanya bahan-bahan ataupun sumber daripada telefon sahaja. Tapi benda tu banyakkannya daripada cikgu lah. Yalah. Cikgu sekolah lah. Okey. Terima kasih Ma. Maksudnya apa yang kami beri. Dengar tu, kami beri di sekolah sebenarnya sangat mencukupi dah. Kalau awak betul-betul mengambil ini sebagai manfaat yang yang besar untuk awak tak perlu dah cari suplemen lain.
Sebab kami dah beri yang terbaik dah untuk awak. Pilihan pada diri awak sendiri. Alhamdulillah. Okey, kita berbalik kepada soalan yang kedua tadi berkaitan dengan malas. Ada tak satu mungkin Akilah boleh jawabkan soalan yang kedua ni. Okey, mungkin ada satu masa tu yang kita rasa ya Allah hari tu memang malahnya, tak boleh nak buat apa dah, betul? Dah sangat down dah tak apa orang kata dah kalau boleh nak tidur je ke apa ke. Ada tak masa macam tu? Dah burn out dah mungkin. Benar je, saya rasa gitu. Lagi-lagi lepas TOV dengan trial. Sebab admit saya masa trial, saya dapat 39 je. Maksudnya tak siapa pun nak dulu. 40 kan dulu. Lepas tu masa tu saya lepak dah buta admit. Saya macam payah gila admit ni. Lepas tu matematik pun saya banyak cuai masa tu. Saya macam masa cikgu pun ada khabar kat saya, buat apa jadi cuai gini. Saya pun macam malas nak belajar sebab kan ramai expectation orang kat saya. Sebab saya macam orang kata cemerlang lah. Padahal sebenarnya saya tak cemerlang mana pun. Sebenarnya semua tu macam usaha gigih saya lah, macam gitu. Jadi kerana saya nak overcome benda tu, saya tengok banyak video motivasi daripada ramai orang macam Dr. Fadilah Kamsah kan. Macam dia banyak bagi saya motivasi kerana nak overcome benda tu, kerana tak membagi rasa down. Dan bagi saya, kalau SPM ni saya dah dapat straight A pun, tak apa je. Sebab straight A bukan maksud segala-galanya. Macam kalau kita dah straight A pun, kita still boleh sambung belajar, kita still boleh jadi orang. Jadi kalau dah dapat straight A tu, jangan rasa down lah. Macam itu. Okay. Maksudnya kita menyedakkan hati sendirilah dengan kata-kata yang positif. Okey, bercakap dengan diri sendiri bahawa kita boleh. Okey, usaha boleh insya-Allah. Betul Kilah tak? Okey, sebab ialah kita manusia biasa saja. Okey, kita ada banyak kelemahan, kita ada banyak kekurangan, tapi yang penting kita sedar, okey, bahawa apabila kita orang biasa saja, tapi bila kita usaha dengan usaha yang luar biasa, insya-Allah, okey, kita akan dapat yang luar biasa. Jadi usahalah lebih sikit. Okey, yang luar biasa sikit. Yang lain daripada mungkin rutin biasa kita untuk SPM tahun ni saja. Sebab jangan bimbang dengan cabaran lain tu, dengan telefon. Lepas SPM pun boleh main telefon. Lepas SPM sementara awak masuk belajar lagi, nanti awak ada lebih kurang 6 bulan. Untuk awak habiskan masa 6 bulan tu sebagai self reward awak, sebagai me time, masa untuk awak. Buatlah apa-apa saja yang awak suka. Tapi korbankan sedikit benda-benda yang tidak penting untuk SPM tahun ni. Jadi cikgu rasa boleh jawab untuk 2 soalan sahaja, Aina. Sebab cikgu rasa yang lain tu sebenarnya sudah ada dalam perbincangan kita sepanjang sesi kita pada hari ini. Jadi cikgu untuk kata-kata terakhir lah sebelum kita tutup, cikgu nak sedikitlah daripada ahli panel kita memberi kata-kata semangat, motivasi kepada adik-adik kita, mungkin seminit seorang ke, insya-Allah. Sila Kilah. Kalau kata-kata semangat, saya rasa saya nak cover yang semua kena berusaha sebaik mungkin je lah. Macam jangan rasa macam kita nak jadi se-perfect yang mungkin. Rasa macam aku nak dapat straight A+. Sebenarnya kita ni manusia je, kita ada limit kita sendiri. Lepas tu saya rasa semua kena tahu apa kita nak belajar. Cari sebab pertama, apa kita nak belajar. Takkan kita nak belajar sebab mak ayah semata-mata. Kita tak mahu ke sambung pelajaran kita tinggi, nak jadi wanita yang berjaya kan. Semua nak jadi wanita berjaya kan. Tak mahu jadi orang taraf rendah macam itu. Semua nak berjaya. Jadi semua orang kena ada semangat masing-masing buat apa nak berjaya. Macam saya dulu, semua orang pandang rendah saya sebab saya keluar daripada imtiaz. Sekolah imtiaz kan sekolah macam sekolah berasrama, orang hafal Quran, ada ambil 12 subjek. Masuk SMK ni macam rendah lah, ada 9 subjek je belajar. Tapi saya nak buktikan kat semua orang yang sebenarnya SMK, masuk SMK tak semestinya
Ya, yang penting semangat kena ada kan. Dia punya poin yang pertama, semangat kena ada. Walau di mana sahaja kita berada, kalau kita ada semangat yang kuat, insya-Allah, okey, kita boleh berjaya. Okey, Wan pula macam mana? Okay, kalau untuk kata-kata semangat bagi saya untuk elakkan kan nak trial kan. Jadi bagi saya awak kena start study awal ataupun buat planning dulu macam mana nak urus study ataupun nak fokus dekat subjek-subjek mana yang awak rasa lagi lemah. Spend time lama sikit masa untuk study subjek-subjek tu. Lepas tu selain daripada belajar je, kita dah tinggal juga hubungan dengan Tuhan. Yang penting solat hajat tu jangan tinggal. Lepas tu kalau payah sangat kadang-kadang baca Yasin pun setiap hari. Kalau payah solat hajat jangan tinggal. Lepas tu jaga hubungan dengan cikgu-cikgu. Yang penting dengar cakap cikgu. Jangan buat benda yang cikgu tak suka. Ya. Lepas tu yang penting jaga juga hubungan dengan kawan-kawan. Manfaatkan kawan-kawan saya, kawan-kawan yang baik supaya boleh bagi pengaruh Okey, ataupun jadi cikgu boleh kata daripada Wan untuk adik-adik pelajar ni, maksudnya yang paling penting adalah hubungan. Sama ada hubungan dengan Allah ataupun hubungan sesama manusia, betul? Okey, macam mana pula dengan Azri? Dengan ringkas Azri. Paling ringkas. Okay, hidup ni bagi saya ada satu je. Sama ada kita nak ke depan nanti hidup sebagai orang yang berada kejayaan ataupun kita nak hidup dalam kegagalan. Kadang-kadang kita fikir besar nanti aku nak pakai kereta sendiri, nak pakai rumah sendiri, nak berkahwin dengan awet sendiri apa semua kan. Tapi kita kena ingat untuk kita capai semua perkara itu bermula daripada sekolah, bermula daripada SPM, bermula daripada pelajaran kita sendiri. Kadang-kadang kita rasa SPM bukan penentu masa depan, tapi kita kena ingat hidup ini adalah sebuah persaingan. Makna kata hidup ini adalah orang lebih mementingkan akademik dulu. Walaupun kita rasa macam aku tak boleh pun dapat tak apa, jangan kejar. Ikut ukur diri kita sendiri kat mana sampai mana saja kita boleh buat semua benda itu. Okey, maksudnya kita manfaatkan hidup yang sekali ini dengan sebaik mungkin Azri, okey, terima kasih. Okey, Salam pula macam mana? Kata-kata terakhir daripada Salam. Nak kata pasal motivasi ni penting, memang penting. Tapi yang lebih penting tu adalah disiplin diri sendiri tu. Disiplin kita, sebab kalau kita nak semangat setiap hari, boleh ke kita nak semangat setiap hari sebenarnya? Tak boleh kan? Mesti kita ada down, tapi kita buat agak walaupun kita tak ambuh. Hak tu cara nak istiqamah, disiplin. Okey, cantik. Okey, memang orang yang berjaya ni memang kebanyakannya orang yang berdisiplin. Okey, jadi macam mana awak mendisiplinkan diri awak? Itulah faktor yang akan mendorong awak kepada kejayaan, insya-Allah. Okey, last daripada Akmal. Okey, kebanyakan poin pentingnya telah disebut oleh abang-abang kakak awak ni dah apa. Cuma saya nak tekankan adab dengan cikgu tu, kalau boleh tolong jaga adab cikgu tu. Supaya ngajar kita kan. Sebab kadang-kadang ada orang anggap cikgu ni sebagai orang luar je kan. Jadi pada tempat saya adab cikgu tu sangat penting kan. Bagi saya cikgu ni macam mother figure bagi saya. Hubungan Tuhan abang dengan mak tu memang wajib. Tapi hubungan cikgu ni masa kakak SPM ni memang perlu dijaga. Lepas tu pesanan saya lagi untuk orang-orang yang mana dia mudah faham satu benda tu kan. Mungkin dia cepat nakak daripada orang lain. Tolonglah kawan-kawan kat mana rumah tu kan. Janganlah mungkin Allah Ta'ala bagi ilmu bijak untuk tolong orang. Bijaksanaan tu Allah Ta'ala bagi untuk tolong orang. Jadi tolong sama sendiri dah. Okey. Bagus nasihat daripada Akmal. Okey, keberkatan cikgu-cikgu dah. Ilmu tu, berkat ilmu yang dicurahkan oleh cikgu-cikgu tu. Biar cikgu ni rasa suka pada kita. Okey, jangan buat cikgu ni nak marah sama kita. Sekali tegur tak dengar, dua kali tegur tak dengar, tiga kali tegur. Bila cikgu ada perasaan apa orang kata menyampah dengan kita, susah dah kita nak berkat ilmu. Siapa yang detikkan perasaan itu? Bukan dari cikgu, tapi dari awak sendiri. Jadi kalau boleh jangan, okey, jangan biarkan cikgu-cikgu kita tu rasa tak suka pada kita kerana kelakuan yang kita cipta sendiri. Dan kelakuan itu awak boleh ubah.
Sayangnya. Sebab macam mana yang mereka kata, inilah peluang. Satu peluang untuk awak. Kalau boleh kita tambah dah ambil SPM untuk kali yang kedua, betul tak? Kita nak SPM kita tahun ni adalah SPM yang boleh kita banggakan, bukan saja pada tahun ini, tapi kata boleh bawa kebanggaan ini cerita pada anak cucu kita nanti bahawa dulu kita adalah orang yang berusaha untuk mencapai apa yang kita nak, insya-Allah. Jadi cikgu selaku mewakili pihak sekolah mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua ahli panel jemputan kita. Rasa banyak lagi sebenarnya nak tanya dah. Beri tepukan untuk mereka. Dan kami maksudnya seluruhlah warga sekolah mendoakan agar apa yang mereka cita-citakan dapat dicapai, dapat mencapai cita-cita mereka sebagaimana yang mereka kehendaki, dan mereka juga mengharapkan doa-doa daripada semua. Sebabnya kita tahu Akmal akan menduduki ujian nanti, temuduga mana tahukah dapat belajar ke Afrika dalam bidang perubatan, insya-Allah. Sahlan juga mana tahu dapat tajaan YTP untuk PPC Terengganu ni untuk yayasan untuk menjadi seorang accountant, mengambil ACCA. InsyaAllah. Azri juga mencapai cita-cita dia yang dikehendaki, dan begitu juga dengan panel-panel kita yang lain. Doakan untuk mereka kerana cikgu ingat lagi. Cikgu pernah bercakap dengan Akmal dan geng-geng lain dalam tim mentor-mentee elite. Cikgu selalu kata, bila buat perjumpaan, cikgu bagi tahu, sekolah kita dulu kita berangan nak pelajar kita dapat straight A, kita dah capai. Walaupun kita belum capai straight A+, tapi kita dah capai straight A. Bermula tahun 2022 kalau tak silap dah.